Okey. Memang hidayat lah. Time ni aku kerja, aku nampak orang yang dah terbuka, tapi nak macam mana kan. Yeah. Kerja government dengan GLC ni memang Kuat berhutang. kuat berhutang tu. Aku baru nak cakap. Orang Melayu banyak tak berhutang? Banyak tu. Hidayat tu. Paling banyak tu. Memang ya tu. Sebab last episode keluar benda ni. Sebab Bob pernah ikut sekali. Oh, kau pernah kerja dengan dia? Satu team. Aku dah ikut Bob. Tapi aku tak cerita pun kadang. Okey. Dia sebab tu hikmah yang paling besar. Allah Ta'ala sebenarnya Allah Ta'ala ubah. Kira kau dengan dia berhenti sekali lah? Lebih kurang. Sebab aku dah tak masuk office. So Bob masa tu, bila aku tak masuk office, dia segan nak masuk office. So lama-lama kira berdua-dua Belah kan? Tak geng. Sebab aku memang masa tu memang Allah Ta'ala bagi kerja ni memang dulu aku fikir Allah Ta'ala sayang aku. Tapi memang hakikat Allah Ta'ala sayang aku. Cuma dalam keadaan tu masa tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak aku lagi jauh. Sebab apa? Aku hidup dalam keadaan istidraj. Allah Ta'ala bagi duit tapi tak dapat redha. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kau hidup senang. Bukannya Allah Ta'ala nak senangnya kita ni makin dekat dengan Allah. Kita makin jauh. Puncanya Istidraj ni